10 jam bekas pembantu Rafizi James Chai hadap SPRM pada hari kedua. Okay. Bekas pembantu Datuk Seri Rafizi James Chai hari ini hampir 10 jam menyambung keterangan kepada Suruhanjaya SPRM. Chai dipercayai dilepaskan oleh pegawai SPRM sekitar 6.50 petang tadi. BH difahamkan keterangan pada hari kedua ini belum selesai dan Chai dipercayai diperlukan lagi di pejabat SPRM pada esok hari. So dia telah berjumpa dengan SPRM dan telah memberi keterangan selama 2 hari, semalam 8 jam, hari ni 10 jam, esok tak tahulah berapa jam. Oh, panjang cerita ni tuan-tuan. Tak tahu, kadang-kadang saya tak pastilah bagaimana SPRM ni menjalankan tugas dan tanggungjawab dia. Tetapi menarik kalau dia punya konklusi nanti saya nak lihat apa konklusi yang boleh dibuat oleh SPRM. Tak tuan-tuan, SPRM ni adalah, saya percaya pegawai-pegawai penyiasat SPRM ni orang-orang yang bijak. Pegawai penyiasat dia, pegawai pendakwa dia adalah orang-orang yang bijak. Saya tahu paling kurang mereka kena ada pengetahuan tentang accounting, tentang finance, of course undang-undang lah kan, untuk mereka nak menjalankan siasatan, terutama apabila melibatkan financial. Jadi apabila orang yang bijak seperti ini nanti nak buat konklusi, dia menarik. Kerana apa? Orang yang bijak kalau dia nak bohong, dia akan jadi bodoh, tuan-tuan. Kan? Dia akan jadi bodoh kalau orang bijak cuba nak berbohong. Dia akan jadi sesuatu yang sangat menarik. Alright, dia jadi sesuatu yang sangat menarik. Tapi kita tengoklah esok. Kita tengok esok macam mana keadaan yang berlaku. Baik, saya nak baca satu berita daripada penganalisis dalam Malaysia FMT yang mengatakan bahawa gerakan kuasa ketiga masih sukar tarik sokongan rakyat, kata penganalisis. Usaha membina kekuatan kuasa ketiga dalam politik negara terus berdepan cabaran menurut penganalisis susulan perkembangan himpunan berkaitan Ketua SPRM Azam Baki minggu lalu. Mereka berpandangan kehadiran 300 peserta dianggarkan polis, manakala 1,500 oleh seorang penggeraknya Rafizi Ramli mampu menggambarkan isu di bawah mungkin belum benar-benar dekat dengan rakyat dan mampu menjadi pemangkin mobilisasi besar, katanya. Azmi Hassan dari Akademi Nusantara berkata kajian itu menunjukkan usaha meningkatkan imej politik melalui kuasa ketiga bukan mudah dan mencabar, kata beliau. Okey. Okay. Katanya tema tangkap Azam Baki diakui menyentarikan tersendiri untuk menarik perhatian kerana kontroversi memberikan ketua agensi anti rasuah. Tetapi ia telah melalui fasa akhir dan dilihat sukar untuk menarik perhatian ramai demi kelangsungan politik. Baik. Okey, saya tertarik dengan kenyataan ini bila dikatakan bahawa dia agak sambar, tidak ramai datang menyertai dan sebagainya. Untuk makluman tuan-tuan dan puan-puan lah, tak tahulah penganalisis ni, saya rasa saya kenal beliau tapi tak apalah kan. Untuk makluman, dia macam ni lah. Apa beza perhimpunan sekarang, perhimpunan zaman dahulu? Apa yang membezakan perhimpunan sekarang dengan perhimpunan zaman dahulu? Tuan-tuan tahu apa beza dia? Bezanya adalah sekarang kita ada social media. Itu beza dia. Simple je tuan-tuan. Yang ada satu video saya maki Anwar Ibrahim tu kan. Saya maki Anwar Ibrahim tu. Video tu viral tu. Ada orang maki saya, kutuk saya. Ada orang puji saya. Macam-macam lah. Reaksi pelbagai. That alone shows bahawa something is cooking up dalam negara ini. Kenyataan Rafizi, video pada hari tersebut. Tak tahulah betul ke tidak. Kawan saya kata Malaysia kini masa dia buat live 24,000 tontonan. So, beza sekarang dulu pada masa itu dengan sekarang adalah kebanyakan sekarang ini memilih untuk menilai daripada social media. Dan kita kena ingat bahawa kekalahan Pakatan Harapan dalam demo, dalam pilihan raya yang lepas, sewaktu Rafizi tak ada, adalah kekalahan di dalam social media. Tak ada siapa kata, menyangka pada masa itu, kerana gelombang hijau. Bukan gelombang hijau tuan-tuan. Saya kata pada masa itu bukan gelombang hijau. Itu bagaimana Perikatan Nasional telah menggunakan duit untuk beli social media. Bayangkan dalam keadaan tak bayar social media, tak guna duit, tiba-tiba benda ini going viral. Sebab itu, penganalisa inilah saya rasa anda kena lihat balik bahawa anda tak boleh compare bagaimana yang berlaku sekarang ini dengan dahulu. Tuan-tuan kena ingat masa demo turunkan Azam Baki 2022. Pada masa itu tak ramai turun tau. Saya boleh tunjuk video dia, tak ramai tu, lebih kurang je sebenarnya. Tetapi bagaimana kerajaan pada masa itu tumbang tak? Tumbang kerajaan pada masa itu. Okay? Saya tunjukkan video tersebut, kenyataan daripada Afiq ni. Kenapa PHS sekarang tak sokong apa yang dibuat oleh adik-adik ni? Sebab dulu dia dibuat oleh tokoh Timbalan Menteri Pendidikan Tinggi Adam Adli, benda yang sama. Hampir sama. Radikalnya, agresifnya untuk lawan kajian waktu tu, kajian BN. Tapi kenapa respon-respon penyokong-penyokong kelak
PKR atau ceplos-ceplos ni memandangkan budak ni macam tak ada adab, kurang ajar. Adam buat dulu hero. Sekarang budak ni buat nampak kurang ajar. Kenapa, Kenapa berubahnya penyokong-penyokong kerajaan ni, tim-tim PKR ni? Dalam politik dia ada satu teori kita panggil matlamat menghalalkan cara. Betul lah pada kata. Dalam teori, di dalam politik dia ada satu teori dinamakan matlamat menghalalkan cara. Betul lah tu. Apa makna dia? Maknanya tuan-tuan, kita kena faham satu perkara. Bila kita jadi kerajaan, ada yang tulisan, kita dah jadi kerajaan, buat apa kita nak demo lagi? Di situlah saya kata tadi tentang penjilat-penjilat. Kita dah jadi kerajaan, buat apa kita demo lagi? Tuan-tuan, ini masalah orang yang tak faham bahawa bila PKR ni berbeza dengan UMNO, PKR berbeza dengan PAS. Kita tak walak buta-buta. Orang otai yang benar-benar berpegang kepada paksi reformasi, dia akan faham benda ini. Kalau pemimpin dia salah, dia boleh tegur macam tu saja. Tetapi bila PKR mula dikuasai oleh ceplos-ceplos, penjilat-penjilat, di sini kita nampak, kita tengok amanah tadi kan, bagaimana dia dah mula keluar daripada persimpangan. Bagaimana mereka telah mula keluar daripada perjuangan. Dan bila kita menegur, dia kata inilah dia orang yang tak guna. Kita kerajaan, buat apa kita nak tegur? Itu salahnya kita tu. Bila kita kerajaan, kenapa tak boleh tegur? Di situ salahnya kita. Di situlah akan bermulanya pimpinan kuku besi. Bila pemimpin tak boleh nak ditegur, bila kerajaan tak boleh ditegur. Bila mereka buat salah, dia buat salah sesuka hati dia. Tuan-tuan, salah paling besar Anwar Ibrahim adalah membiarkan Azam Baki di situ dan membiarkan korporat mafia tidak melakukan RCI. Itu kesalahan besar. Siapa boleh deny itu bukan satu kesalahan? Siapa boleh menafikan? Ada saham lebih ratusan ribu, ada revisi claim jutaan ringgit bersama dengan korporat mafia seperti Andy Lim, Victor Chin, Farhash dan sewaktu dengannya. Tapi tak ada tindakan. Kalau Anwar Ibrahim Pembangkang dahulu, dialah orang pertama yang hentak meja dekat parlimen sekarang ini untuk maki benda tu. Kenapa dia tak ambil tindakan? Tapi kan Azam Baki dah ditukar. Sekarang ini dia tukar pada orang lain. Sebab itu saya kata, Azam Baki dah ditukar, saham ni masih ada. Pernah kita tanya soalan, daripada mana dia dapat duit tersebut? Kenapa dia simpan saham bersama dengan korporat yang dituduh korporat mafia yang dikaitkan dengan SPRM? Pernah tak kita tanya soalan itu? Tak, saya kata tuan-tuan, mungkin dia tak bersalah, mungkin. Tapi kita tak tahu sebab kita tak buat RCI-nya. Kita tak buat, kita tak lakukan siasatan yang menyeluruh. Tak, tuan-tuan, kita yang dituduh polis dengan SPRM. Kita tuduh polis, kita tuduh SPM, tapi kita nak suruh siapa siasat? Polis siasat SPM, SPM siasat polis. Maka jadilah polis sentry, one to jaga. Polis mati, pencuri jaga. Sebab kita nak badan independen macam RCI, kita buatlah. Kalau RCI kata tidak bersalah, memang kita dah buat siasatan, tidak ada, memang bebas dan sebagainya, kita dah buat laporan, kita dedahkan, nothing. Dan kita puas hatilah. Itulah demokrasi. Itulah keadilan. Itulah prinsip reformasi. Kita tak nak ada tuduhan, kemudian orang kata, tiba-tiba Perdana Menteri boleh kata, tapi kita nak lantik siapa? Lantik orang korup, perasuah untuk jadi ketua SPRM. Itu bukan kenyataan yang betul. Kalau ada siasatan, baik, saya akan rehatkan Azam Baki, saya bagi dia garden leave. Garden leave bukan buang. Garden leave je 6 bulan, kita buat RCI 6 bulan. RCI ni bukan 10 tahun tuan-tuan, 6 bulan cukup. RCI ni 6 bulan je. Tuan-tuan tengok RCI Mahathir dahulu. Dulu kita buat RCI Mahathir tentang batu putih. Kenapa kita tak boleh buat RCI tentang Azam Baki? Adakah kerana Tun Mahathir masa itu lawan kita, maka kita tak boleh buat? Sekarang ni Azam Baki kawan, so-called kawan dia, ataupun mungkin terlibat sekali, maka kita boleh buat. Jadi itu gerakan, saya bila kata gerakan ketiga masih lagi tiada tempat. Saya tak setuju sebenarnya. Saya nak tahu ada tempat tak ada tempat, tuan-tuan. Tuan-tuan tengok nanti sama ada perkara ini can carry weight atau tidak dalam pilihan raya. Dia macam ni. Saya tak kata kuasa ketiga itu akan menang pilihan raya, no. Tapi kalau kuasa ketiga itu boleh mengucar-ngacirkan kerajaan sehingga tak boleh terbentuk, sehingga Anwar tak boleh jadi Perdana Menteri, what I'm saying today is right. Apa yang saya kata hari ini itu betul. Sebab itu, dalam menganalisa sesuatu benda kepada penganalisis politik, anda tak boleh tengok satu faktor. Resonance tu anda tak boleh tengok, kehadiran tak ramai lah, therefore tak ada kuasa ketiga. Anda kita tengok dekat social media. Pernah buat kajian tak? On social media, berapa capaian dia? Berapa orang share? Berapa online? Apa komen? Apa sentimen? Adakah sentimen fully maki orang yang demo?
ataupun sentimen puli maki kerajaan, berapa peratus? Sebab sekarang ini, keputusan boleh dibuat di social media. Kami turun, kami manifestasi fizikal. Tetapi ramai pada waktu itu yang tak turun, tetapi melihat secara social media. Tak ada siapa boleh menafikan perkara ini. You know, I might be wrong, but then again, I might be right. Betul? Okey, tuan-tuan. Untuk makluman tuan-tuan, kita ada... Okey, habis dah. Habis. Alright, dahulu, 3 tahun lepas, saya dah 3 tahun, dah masuk 3 tahun lah. Saya pernah buka fintech untuk sistem fintech saya. Saya pernah buka investment untuk sistem fintech saya. Alhamdulillah setelah 3 tahun ada yang melabur dan sebagainya. So, first seed habis. Okay, maksudnya saya dah selesai dah. Sistem dah siap. Benda tu kita dah start untuk nak marketkan. So, sekarang ini saya buka second seed angel investor. Kan? Untuk angel investor, second seed angel investor. Minimum investment RM50,000 untuk fintech smart school investment. Yang pertama di Malaysia. Okay, yang pertama di Malaysia. Kenapa yang pertama di Malaysia, tuan-tuan? Okay, saya terangkan sedikit. Di Malaysia ni, kita ada sistem sekolah. Biasanya untuk attendance saja. Budak-budak datang sekolah, dia masuk punch card. Adalah sekolah, bukan semua. Kemudian di kantin, dia apa orang kata, dia bayar apa dia panggil cashless. Dia buat cashless saja. Kan, dia buat cashless saja. Yang ni bukan sistem saya, tuan-tuan. Ini ada another company yang saya yang minta saya engage lah. So dia buat cashless. So cashless ni biasa bank dan sebagainya kan. Tetapi apa yang sistem company ni buat ialah dia combinekan keduanya, itu fintech dan juga sistem sekolah tadi. Okay, di mana attendance dan kad tadi tu dibuat dalam satu sistem. Jadi kad itu tadi tak boleh dibeli kat luar kecuali dekat kantin sekolah tu. So dia menjimatkan duit mak bapak satu hal. Kemudian mak bapak tak perlu risau sebab dia boleh tetapkan berapa perbelanjaan harian dan dia tak boleh beli kat luar.